Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah. Kita sambung hadis 195. Nota 335. Wabi qala haddatsana Ali bin Muhammad qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Amr bin Murrah an Abi Ubaidah an Abi Musa qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin faqala inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yakhfidul qista wa yurfa'u ilayhi amalul layli qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil layl hijabuhu nur law kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqih. Wa bi qala haddatsana Ali bin Muhammad qala haddatsana Waqi' qala haddatsana al-Mas'udi an Amr bin Murrah an Abi Ubaidah an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yakhfidul qista wa yarfa'uhu hijabuhu nur law kashafaha la ahraqat subhatu wajhihi kulla shay'in adrakahu basaruh. Thumma qara'a Abu Ubaidah an burika man fin nari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Wa bi qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddatsana Yazid ibn Harun qala akhbarana Muhammad ibn Ishaq an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأى لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفض قال أرأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يديه شيئا. Masih lagi di bawah bab bantahan terhadap golongan Jahmiyah. Dengan sanadnya Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Amr bin Murrah daripada Abu Ubaidah daripada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Ubaidah ni anak kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi beliau lebih terkenal dengan Abu Ubaidah. Tetapi ada juga yang mengatakan namanya itu Amir. Beliau seorang yang thiqah. Cuma riwayat beliau itu daripada bapanya Ibnu Mas'ud itu tidak sabit. Tidak sabit riwayatnya itu secara langsung daripada ayahnya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami mengingatkan dengan 5 kalimah. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah memerintahkan kepada kami supaya menjaga, mengingati, yakni sebagai akidah 5 perkara ini, 5 kalimah. 5 kalimah ni 5 perkara lah. Walaupun kalimah itu pada asalnya perkataan. Tetapi dalam bahasa Arab ni kalimah ni dia boleh juga dengan makna kalam. Wa kalmatun bihal kalami qad yu'am. Kata Ibnu Malik, kadang-kadang kalimah itu dimaksudkan dengan kalam, dengan ucapan yang panjang. Seperti kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Jadi kalimah ni dengan makna perkara ataupun ajaran ataupun akidah. Kalau kita kata kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, maka kalimah di sini adalah perkara-perkara yang menjadi akidah. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak baginya itu tidur. Dia merendahkan qist, mana timbangan neraca keadilan, dan meninggikannya. Dia angkat kepadanya amalan malam sebelum siang dan amalan siang sebelum malam. Hijab-hijablah cahaya. Sekiranya hijab itu disingkap, nescaya akan membakar cahaya-cahaya, yakni subhat wajahnya, akan segala sesuatu yang dicapai oleh penglihatannya daripada makhluknya. Jadi hadis-hadis ini sebenarnya hampir sama. Jadi perkara yang pertama yang menjadi pesanan kepada Nabi ni, supaya kita ingat betul-betul dan ini menjadi akidah kepada kita, iaitu Allah SWT tidak tidur. Sesungguhnya tidur adalah untuk merehatkan kekuatan tubuh dan panca indera, dan perkara ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Mana kepada makhluk ni,
dia perlu tidur. Mana kalau kita sebagai manusia ni nak tidur kerana kita mengantuk, kita rehat ataupun kita sakit kepala ke, memang kita nak tidur kerana kita mengantuk. Jadi ini semua tanda kita ni lemah. Jadi Allah Ta'ala tidak lemah. Mustahil bagi Allah Ta'ala. Tidur ni kerana tidur ni tanda lemah. Allah Ta'ala berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak menghinggapinya rasa mengantuk dan tidak pula tidur. Ataupun kita boleh terjemah, Allah Ta'ala itu tidak mengalami mengantuk, apatah lagi nak tidur. Cuma di sini, sinah bermaksud mengantuk ni mana tidur yang ringan atau pendahuluan kepada tidur, mana kita sengguk tu sinah lah. Demikian dijelaskan oleh Mulla Alil Qari. Manakala An-Nawawi berkata, maknanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala tidak tidur, bahawa tidur itu mustahil pada hak Allah Ta'ala. Ini kerana tidur merupakan keadaan tenggelam dan dikuasai. Keadaan tenggelam maknanya keadaan yang dikuasai, maknanya orang itu di bawah pengaruh. Mana dikuasai ke apa tu? Mana keadaan yang dikuasai, mana keadaan yang dipengaruhi. Dalam bahasa Arab dipanggil ta'assur. Ta'assur ni salah satu daripada maqalah ayat 10. Dia panggil maqulatu ayam fa'ilah. Mana dia terkesan. Maknanya mengantuk ni, mana dia terkesan daripada satu keadaan. Jadi kalau manusia ni, bila mari mengantuk ni, mana dia perlu tidur. Jadi tidur ni merupakan keadaan tenggelam dan dikuasai. Maknanya ada yang mempengaruhinya, yang menipu akal sehingga hilang kesedaran. Sedangkan Allah Ta'ala daripada perkara tersebut mustahil. Sedangkan Allah Ta'ala itu suci tinggal tu daripada perkara tersebut, dan ia mustahil berlaku pada hak Allah Ta'ala. Penulis mengatakan pada hakikatnya tidur itu menafikan sifat hidup yang sempurna bagi Allah dan bertentangan dengan sifat qayyubiyah. Ini kerana Allah sentiasa mentadbir alam dan semuanya itu di bawah pengawasan Allah Ta'ala. Maknanya balik kepada ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum. Sebenarnya bila Allah Ta'ala, bila Nabi nak menafikan sifat tidur daripada Allah Ta'ala ni, mana Nabi nak menjelaskan bahawa Allah Ta'ala itu hidupnya yang sempurna, mana dia mentadbir alam. Dia kaedah dalam kita belajar sifat Allah Ta'ala ataupun tauhid ni, dia ada isbat dan nafi. Dalam ayat kursi, isbat bahawa Allah Ta'ala itu hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Dia hidup dan dia mentadbir alam. Jadi Allah Ta'ala sebagai Rabb, dia hidup dan sempurna hidup Allah Ta'ala ni, satu dari sudut, dia tidak ada tidur ni. Sebab hidup yang sempurna, dia tidak boleh ada tidur. Kerana tidur tu adalah saudara kepada mati. An-naumu akhul maut. Tidur tu adalah saudara mati. Jadi kalau orang tu tidur, maknanya dia tak khabar, maknanya matilah. Sebab tu dalam Quran pun kata, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Ta'ala lah yang menidurkan orang tu dalam tidur dia. Ketika dia mati tu, maknanya ketika dia tidur tu, dia hilang kesedaran. Jadi Allah ni sifat dia sempurna hidup. Satu, dia tidak mengalami mengantuk. Yang kedua, dia hidup dan memberi kehidupan kepada orang lain. Wa yuhyi wa yumit. Dia menghidupkan dan dia mematikan. Kemudian bila kata dia qayyum, mentadbir alam, maknanya pentadbiran Allah SWT ni sempurna, maknanya dia tidak tidur. Dia tidak tidur. Tidur ni juga kerana letih. Dan Allah Ta'ala tidak ada letih. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi ni dalam masa 6 hari dan kita tidak penat. Kami tidak mengalami kepenatan. Allah Ta'ala, dia mencipta alam ni, ada langit dan bumi, terus Allah Ta'ala sentiasa mentadbir, mengawal alam semesta ni, langit dan bumi ni. Berbeza dengan paham orang Yahudi, Allah Ta'ala itu berehat. Selepas 6 hari itu, maka Allah Ta'ala pun berehat pada hari Sabtu. Jadi kata dia, waktu Allah Ta'ala berehat itulah molek kita beribadat, kata orang Yahudi. Jadi Allah Ta'ala menafikan bahawa dia letih, wa ma massana min lughub. Jadi Allah Ta'ala ni tidak mengalami letih. Jadi hidup Allah Ta'ala sempurna ni, dia tidak tidur. Dan bila Allah Ta'ala mentadbir alam, qayyum dia tu, qayyumiyah Allah Ta'ala tu, dia sentiasa menjaga. Kalau orang tu, kalau manusia lah,
Kalau dia jaga, dia tidur. Oh, tak panggil jaga. Jaga-jaga ni, dia tidak tidur pada waktu dia bekerja. Itu panggil jaga. Jadi Allah Ta'ala sentiasa bertarbi alam ini. Jadi tidak layak. Jadi dalam bab sifat Allah Ta'ala ni, selalunya disebut kepada kita dalam ayat-ayat Al-Quran ni, begitu juga dalam hadis Nabi, isbat yang terperinci, isbat yang mufassal. Bila Allah Ta'ala sebut tentang sifat dalam Al-Quran ni detail. Gini. Tapi ada kalanya seperti ini, dia panggil nafi mufassal juga. Biasanya nafi mujmal. Tapi kadang-kadang ada juga nafi secara mufassal. Macam dalam surah Qul Huwallah tu, Qul Huwallahu Ahad isbat. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ ada panggil nafi mufassal. Tapi kebanyakannya isbat yang mufassal, nafi mujmal. Tapi dalam Qul Huwallahu Ahad itu ada isbat mujmal, ringkas, tetapi nafi mufassal. Manakala hadis ni, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu ayanam, sebagai huraian kepada ayat kursi itu. Jadi tidak layak baginya itu tidur. Mana dia sebagai Tuhan, tak layak dia tidur. Mana tak sesuai dengan kesempurnaan dia untuk tidur. Samalah seperti tidak sepatutnya seorang yang bekerja sebagai pengawal keselamatan itu, dia tidur. Sebab tu dia panggil dia jaga, mana tidak tidur. Jadi Allah Ta'ala itu tidak layak baginya tidur. Kata Mulla Alil Qari, penafian ini adalah penafian terhadap kemungkinan, sebagai penafian berlakunya dalam bentuk penyempurnaan makna. Itu tidak berlaku, tidak sah, tidak munasabah dan tidak mungkin bagi Allah Ta'ala itu tidur, kerana tidur itu adalah saudara kepada kematian. Maknanya dari segi nak menafikan daripada Allah Ta'ala sifat tidur itu, pada asalnya sudah mencukupi untuk Allah Ta'ala kata innallaha la yanam. Mana kalau kira sudah cukup dah, Allah Ta'ala itu tidak tidur. Tetapi Nabi menegaskan lagi bahawa tidak layak bagi Allah Ta'ala itu tidur. Sebab apa? Sebab kalau hanya berpada dengan mengatakan bahawa Allah Ta'ala tidak tidur, jadi tidak tidur tu, tama-tama ni fa'il mudhari', tak tidur sekarang, mungkin telah tidur, akan tidur. Dah. Sebab kita kata jaga tak tidur. Iyalah, masa kita mari cek tengok ni, dia tak tidur. Tapi kemungkinan dia tidur ada. Kalau kata dia tak ada berehat tadi sebelum mari kerja, hanya mari sengguk tidur, untuk menafikan tidak mungkin sama sekali Allah Ta'ala ni tidur, tidak layak bagi dia tidur. Dalam ilmu kalam ni dia kata nafi jawas. Andai bahawa tidur pun tak ada. Maknanya mustahil. Kesempurnaan sifat Allah Ta'ala ni, dia wajib dengan sifat hayah, wajib dengan sifat qayyumiyah. Bila begitu tidak terbayang kepada kita ni ada kemungkinan Allah Ta'ala tu tidur. Kalau ada, itu menafikan sifat hayah yang sempurna, itu juga menafikan sifat qayyumiyah. Sifat dia sebagai qayyum, pentarbi alam. As-Sindi pula berkata, perkataan yang pertama menunjukkan tidak terjadinya tidur. Maknanya innallaha la yanam, tidak terjadinya tidur. Manakala perkataan yang kedua, wala yanbaghi lahu yanam, wala yanbaghi lahu an yanam, menunjukkan kemustahilannya pada hak Allah Ta'ala, pada diri Allah Ta'ala. Ini kerana ketiadaan berlakunya sesuatu tidak semestinya kemustahilannya. Seperti kita kata tadi dah, tidak tidur. Apakah tak mungkin dia tidur? Dah, macam kita katalah, dia tak makan. Tak makan. Dah. Jadi apakah mustahil dia akan makan? Ada juga. Tidak tidur itu baru menafikan perbuatan. Wala yang bagilahu ayanan, tidak wajar baginya itu tidur, maknanya mustahil itu tidur. Mustahil ada tidur. Itu dua beza di antara dua ayat ni. Tidak tidur dan tidak layak baginya tidur. Oleh sebab itu disebutkan perkataan yang kedua selepas yang pertama. Yang ketiga, dia, yakni Allah merendahkan timbangan neraca timbangan qist, mana timbangan keadilan qist, dan meninggikannya. 936, mana qist di sini adalah timbangan al-mizan. Ia dinamakan qist kerana qist bermaksud keadilan, dan melalui timbanganlah keadilan terlaksana dalam pembahagian. Neraca timbangnya untuk memastikan adil. Mana kalau kita kata orang ni mari nak beli dengan kita gula 2 kilo, jadi kita timbang lah, kita ada dah pemberat dia ni 2 kilo. Kemudian mari kawan ni nak sekilo je. Kalau kita beri kepada dia dengan berat yang sama juga, mana tak adil lah. Jadi kawan ni mari beli 2 kilo, kita letak 2, sekilo. Atas dacing. Kemudian orang ni kata kita nak sekilo. Jadi dia pun tak sawak jatuh ni, dia bubuh juga. Jadi itu tidak adil tu.
Tidak adil. Allah Ta'ala memberi sesuatu ni sesuai dengan benda tu. Sebab itulah adil ni dia tidak berarti sama banyak. Yang dimaksudkan ialah bahawa Allah menurunkan dan menaikkan timbangan berdasarkan kepada apa yang ditimbang daripada perbuatan amalnya yang naik kepadanya, serta apa yang ditimbang daripada rezeki mereka yang diturunkan dari sisinya. Hal ini diumpamakan seperti seorang penimbang yang mengangkat dan menurun tangannya ketika menimbang. Timbang ni maknanya untuk Allah Ta'ala berikan rezeki kepada seseorang itu sesuai dengan orang ni. Maknanya dia ni banyak ni dapat, maka ditimbang banyak ni untuk dia. Untuk orang ni pula ditulis dalam Lauh Mahfuz sebagai takdir dia lagu ni, maka diberikan banyak ni. Masing-masing itu mendapat seperti mana yang Allah Ta'ala telah tetapkan di Lauh Mahfuz dia tu. Dia dapat bahagia habuan rezeki masing-masing itu. Ada banyak, maka timbangan dia tu rendah. Ada yang sedikit, maka timbangan dia jadi naik. Ataupun juga boleh merujuk bahawa Allah Ta'ala mengangkat timbangan ni, mana Allah Ta'ala mengangkat darjat seseorang dan merendahkan darjat seseorang. Jadi yakhfidul qista wa yarfa'u ini isyarat kepada firman Allah Ta'ala, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari dia berada dalam satu urusan. Mana Allah Ta'ala ni ada urusan dia. Sebab itulah apa ni, kalau mengikut Allama Iqbal, dia kata di segenap pelosok alam ni akan kedengaran suara kun fayakun. Itu dia takbir kun fayakun tu, mana sentiasa kedengaran perintah Allah Ta'ala di alam semesta ni. Allah Ta'ala kata jadi. Jadi dia istilahkan bahawa setiap waktu tu terlaksana kehendak Allah. Jadi kehendak Allah Ta'ala ni mudah. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maknanya dia kata ada. Jadi perintah supaya benda tu wujud ada tu, kata Allama Iqbal dalam ungkapan dia, sentiasa kedengaran di alam ni kun fayakun. Lama tak baca syair dia ni, tak ingat ke. Kata Iqbal, yeka inat abina tamam he. Yeka inat abina tamam he syait ke arahi he. Damadam sudai kun fayakun. Taylor sikit ya. Dia kata alam ini sampai sekarang belum sempurna. Kerana kedengaran di alam semesta ni kun fayakun. Mana Tuhan ni setiap waktu dia melaksanakan dengan kudrat dia tu segala iradat dia. Sebab itulah Iqbal kata ye kainat abina tamamhi. Mana makhluk ni tak sudah lagi diciptakan oleh Allah Ta'ala, ada sama. Umpama je kita kata ruh manusia ni ada belakang dah. Ada di alam arwah, cuma masing-masing tu nanti nak letak pada tubuh, ia akan ditentukan waktu masing-masing. Kalau kita kata kan, nak chassis ada dah. Nanti nak buh chassis, nanti nak buh enjin, nak buh kursi dah. Lepas tu siapa di Kota Baru ni baru buh supik, baru nak buh supik. Jadi Allah Ta'ala ni sentiasa dalam urusan dia, ada sama. Sebab makhluk ni sentiasa Allah Ta'ala nak cipta. Maknanya ini isyarat bahawa Allah Ta'ala dia sentiasa mencipta makhluk dia. Bahawa iaitu dia sentiasa menghukum, mengatur urusan makhluknya dengan neraca keadilan. Maka urusannya diumpamakan seperti urusan seorang penimbang yang menimbang lalu menurunkan dan mengangkat tangannya. Mana ini lebih sesuai dengan konteks sebelumnya. Seolah-olah dikatakan bagaimana mungkin tidur disandarkan kepada Allah sedangkan dia sentiasa mengatur kerajaannya tanpa henti dengan neraca keadilan. Kira-kira tafsir kepada surah ayat kursi ni dan juga surah Ar-Rahman. Kulla yaumin huwa fi sya'ni. Kemudian diangkat kepadanya amalan malam sebelum amalan siang dan amalan siang sebelum malam. Sebelum amalan malam. 937. Arthur pasti berkata, ini merujuk kepada kesegeraan musara'ah, kesegeraan para malaikat Allah yang ditugaskan mencatat dan mengurus amal perbuatan para hamba dalam melaksanakan apa yang diperintah kepada mereka. Maknanya ada raqib aktif yang mencatat amal manusia ni. Jadi dengan segera dibawa kepada Allah. Jadi Allah Maha tahu, tapi tetap dikatakan dibawa kepada Allah. Serta kepatasan mereka beredar menuju tempat tujuan. Mana nak bawa sampai mana? Melalui laluan naik ke langit yang dipanggil sebagai Ma'arij. Ma'arij itulah surah Ma'arij tu. Mana laluan para malaikat turun dan naik. Ma'arij. Maka sebab itulah dikatakan kepada Nabi Mi'raj. Mana sekali naik. Tapi malaikat ni dia naik semua. Ta'rujul malaikatu waruh fi yaumin kana miqdaruhu
khamsina alfasana. Mana malaikat ni silih berganti naik, mana kalau kira dengan kelajuan manusia ni 50,000 tahun. Tapi malaikat boleh bawa dengan cepat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala hikmah dia menjadikan malaikat ni daripada cahaya. Jadi pergerakan cahaya tu laju. Maka dengan sebab itulah kita pun kata kelajuan cahaya. Dalam bilik gelap, tak kita buka lampu, selalu cerah, automatik. Jadi itu panggil kelajuan cahaya. Maka dengan sebab itulah hikmah Allah Ta'ala mencipta malaikat daripada cahaya, yang ini untuk mengangkat amal manusia. Mana dalam masa yang singkat. Hal ini demikian kerana malam dan siang silih berganti tanpa sela. Mana tanpa ada jarak. Dia tidak ada satu waktu yang kata waktu kosong, waktu senggang. Ni malam, siang. Tengah-tengah tu kosong. Kalau kita kata kita ada kerja, kan? Kita sebagai seorang pekerja ni kita kerja daripada 8 pagi sampai pukul 1. Berehat. Pukul 2 masuk mula. Ada itu waktu selesai. Tapi malaikat ni itu kasih je. Ya ta'aqabuna fikum malaikatu bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Jadi bersilih ganti malaikat pagi dan petang tu. Silih berganti. Maknanya antara malam dan siang automatik selalu. Jadi sebelum hamba itu buat amal, sebelum maghrib tu dia zikir. Dia zikir. Muka tak lemah sunat kan, dia zikir baca Quran. Masuk maghrib itu, maghrib dia pun jawab azan. Sebelum dia jawab azan tu, malaikat sudah bawa dah amal dia tu ke tempat tujuan, melalui laluan ke langit itu. Jadi malam itu dan siang silih berganti, seorang hamba terus beramal selagi malam masih berlangsung. Dan apabila malam berakhir, dia segera memulakan amal siang. Maka setiap kali amal malam diangkat kepadanya, kepada Allah Ta'ala, sebelum dia mula melakukan amal siang, kepatasan pengangkatan itu telah pun melampaui qadar sekelip mata, apatah lagi dalam tempoh waktu atau jam. Mana tak boleh nak kira kadar kepatasan diterima, diangkat kepada Allah SWT, amalan manusia itu dibawa oleh para malaikat. Ini adalah berdasarkan andaian bahawa penafsiran dalam ucapan sebelum amalan siang bermaksud sebelum seseorang itu mula melakukan amalan siang ataupun sebelum terbit daripadanya amalan tersebut. Adapun jika ditafsirkan bahawa maksudnya ialah sebelum diangkat kepadanya, kepada Allah Ta'ala amalan siang, maka yang dikehendaki ialah bahawa amalan malam tidak ditangguhkan daripada tempat pembentangan sehingga digabungkan dengan amal siang, bahkan setiap satu daripadanya itu dibentangkan secara berasingan. Ini kerana setiap waktu itu diurus oleh malaikat yang bergilir-gilir di kalangan kamu, bergilir-giliran sebagaimana bergilirnya malam dan siang. Mana kalau kita pergi kedua ni berdasarkan kepada hadis, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Maknanya katalah malaikat siang hari ni habis waktu dia ni dia pun naik. Allah Ta'ala tanya, kaifa taraktum ibadi? Waktu kamu naik ni hamba aku ni tengah buat apa? Kamu tinggalkan hamba aku, kamu naik tadi, waktu kamu meninggalkan hamba aku tu, hamba aku buat apa? Jadi mereka kata, masa kami nak naik ni mereka semaya. Kami turun pagi tadi pun mereka tengah semaya juga. Jadi semaya subuh, semaya asar. Jadi kalau kita kata semaya asar dengan semaya maghrib, mana maghrib tu malam lah, mana di antara asar dengan malam ni maghrib ada jarak waktu ni. Hamba Allah Ta'ala ni tidak akan semaya asar pukul 7. Dia akan semaya asar tu awal. Jadi maknanya dikumpulkan amal tu kemudian terus diangkat kepada Allah. Itu satu lagi tafsiran. Kemudian perkara yang kelima, hijabnya adalah cahaya. Maknanya Allah Ta'ala itu tidak dapat dilihat oleh siapa-siapa di alam dunia ni, alam fana ni. Tak ada siapa pun yang dapat melihat Allah Ta'ala kerana ada hijab. 938. Hijab ialah sesuatu yang menghalang antara yang melihat dan yang lihat. Orang panggil tabir ni, orang yang nak lihat tidak dapat melihat orang yang dia nak lihat. Orang yang nak lihat tidak dapat melihat orang yang nak dilihat kerana ada tabir. Yang dimaksudkan di sini ialah penghalang bagi makhluk daripada melihat Allah di alam kefanaan, yakni dunia ni. Adapun perbincangan tentang Allah dilihat di alam akhirat itu adalah perkara lain. Itu suku. Jadi hak ni orang tak panggil tanakut. Orang tidak kata ini berlaku pertembungan. Macam mana Tuhan tidak boleh dilihat. Kemudian ada kata Tuhan boleh dilihat. Mana kita tak boleh pelaga dengan mengatakan, lagu mana ni? Jadi kena tengok sudut dia punya, mana yang dikatakan pertembungan tu, ataupun mana yang kita boleh faham dengan kedua-dua tu boleh dipakai erti dia. Yang ni tidak dapat dilihat di dunia, akan dapat lihat di akhirat. Maka tidak timbul bantahan
terutamanya daripada pihak Mu'tazilah, bahawa hadis ni menunjukkan kemustahilan melihat Allah di akhirat. Jadi kita tak boleh nak pakar dengan hadis ni untuk menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu tidak boleh dilihat di akhirat seperti yang menjadi pendapat golongan Mu'tazilah. Jadi konteks tu berbeza. Jadi bila kata Allah Ta'ala itu tidak dapat dilihat di dunia ni kerana ada hijab cahaya, yakni Allah terhijab daripada makhluk dengan cahayanya, dengan cahaya-cahaya kemuliaan dan keagungannya. Jadi kalimah subhat itu menggambarkan kemuliaan Allah Ta'ala, kemuliaan wajahnya. Kadang-kadang orang yang tidak suka kepada akidah salaf, ia isbat wajah bagi Allah Ta'ala, yang kadang benda ni dia buat ngaji. Subhatu wajih, mana yang terdinding tu wajah Allah. Dan mau kata tu ada wajah Allah. Jadi kalau pakai zahir, kata dia pakai makna literal, kata dia, kalau terdinding wajah, lepas tu tangan tu terdinding ke tak? Ni ada ni. Buah-buah lagu ni. Buah-buah panggil nak pelaga nas. Bukan nak ambil sebagai akidah, nak sama ada nak tafwid makna pun tak sih, apatah lagi nak tafwid kaifiat. Dia hanya nak pelaga, nak mengatakan bahawa wajib takwil nas. Kalau tidak punah makna, punah kita, punah akidah, jadi kafir. Bila sebut hijab bagi wajah Allah Ta'ala, takkanlah kita nak faham semata-mata wajah dia, mana diri dia. Cuma disebut wajah ni, kalau manusia, wajah lah yang paling mulianya. Jadi kita tidak boleh nak menyindir orang yang isbat wajah bagi Allah Ta'ala ni dengan kata hanya wajah saja terdinding, dan mau kata tangan kaki itu tidak terdinding. Itu orang tak kecek lagu tu. Allah terhijab daripada makhluk dengan cahaya-cahaya kemuliaan dan keagungannya serta sinaran kebesaran dan keperkasaannya. Itulah hijab yang membuatkan akal terpegun, penglihatan menjadi lemah dan basirah. Penglihatan mata hati jadi kebingungan. An-Nawawi berkata dalam syarah Sahih Muslim, hakikat hijab hanya berlaku bagi jasad yang terbatas. Sedangkan Allah Ta'ala maha suci daripada jisim dan batasan. Dia kalau ikut pakai kaedah Asy'ariyah ni, sesuatu yang kita nak hijab ni, mana benda berjirim. Bila benda berjirim, kita nak hijab dia berada pada satu tempat. Jadi kita nak hijab, contoh kita nak hijab remote, tak dapat, mana remote tak tahu. Bagi orang yang tutup tu, dia tahulah ada balik ni. Jadi berada di balik hijab ni, maknanya benda tu sudah bertempat. Sudah bertempat. Jadi Imam Nawawi kata, nak kata hijab ni bagi Allah, hijab ni mana satu jisim, satu jirim, dia nak tutup Allah. Allah memang duduk di satu tempat. Jadi ini, kedua-dua ni mustahil bagi Allah Ta'ala kerana hijab ni maknanya Allah Ta'ala telah dibataskan oleh sesuatu. Jadi benda yang dibataskan oleh sesuatu ni adalah jirim. Dan dia berada di balik pada tabir, maknanya dia bertempat. Mustahil Allah Ta'ala tu jirim, jisim. Dia pergi kot tu. Dia pakai kaedah. Maka sebab itulah Imam Nawawi dia takwil yang dimaksudkan di sini adalah penghalang daripada melihatnya. Kita tak boleh lihat. Kita tak boleh lihat. Dan penghalang itu dinamakan cahaya atau api. Kerana kedua-duanya menurut kebiasaan menghalang daripada penglihatan disebabkan pancarannya. Jadi dia takwil, tapi takwil itu pun kita tak dapat lihat. Jadi tak dapat lihat itu mesti ada sebab. Ada cahaya lah. Jadi Allah Ta'ala itu sendiri di dinding. Maknanya dia tidak dapat dilihat oleh hambanya kerana cahaya sebagai dinding dia. Jadi dengan ada ni, maka dengan wujudnya dinding, maka penglihatan tidak berlaku. Cuma Imam Nawawi dia hanya mensabitkan tidak dapat berlaku perbuatan melihat. Tapi takkanlah perbuatan melihat itu tidak dapat dilakukan tanpa ada sesuatu yang di dinding. Sedangkan jelas sebut di sini hijabuhun nur. Dia mendindingkan Allah Ta'ala itu cahaya. Maknanya Nabi sendiri mensabitkan adanya cahaya yang mendinding Allah Ta'ala. Maka dengan itu proses melihat daripada makhluk tak berlaku. Jadi dua-dua tu ada. Kata Syekh Muhammad Ali Jambas yang mengarah pada syarah Ibnu Majah ni, menyangka penafsiran ini dengan mengatakan tidak ada keperluan untuk takwilah seperti ini. Tak payah duk takwil lah. Terima sahaja. Bahkan pendirian salaf ialah menerimanya sebagaimana ia datang tanpa menentukan kaifiat. Cara tu lagu mana. Tanpa kita nak takwil, tanpa kita ta'til, mana tanpa penafian dan tanpa tasbih menyerupakan. Tak perlu. Sebab Allah Ta'ala ni maha agung daripada kita dapat buat gambaran tentang diri dia. Jadi as-subhat tu bentuk jamak kepada subhah yang bermaksud cahayanya, keagungannya dan keindahannya. Adapun masuk frasa man taha ilaihi basaruhu min khalqih,
Apa yang sampai kepadanya penglihatannya daripada semua makhluk. Maknanya seluruh makhluk ni, kalau Allah Ta'ala alih hijab daripada dirinya, mana Allah Ta'ala tajalli zat dia, maka seluruh makhluk ni akan terbakar. Apa yang sampai kepadanya penglihatannya daripada makhluknya. Maknanya apa yang dipandang oleh Allah Ta'ala, semuanya akan terbakar kalau Allah Ta'ala tajalli. Dan kita maklum bahawa sifat basar Allah Ta'ala ni dia melihat, mana tanpa ada yang tersembunyi. Tak ada siapa. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak tersembunyi kepada Allah Ta'ala ni apa jua benda di langit maupun di bumi. Mana seluruh makhluk tu dalam penglihatan Allah Ta'ala. Maka bila begitu, bila Allah Ta'ala sikatkan hijab daripada diri dia, dia tajalli zat dia, maka seluruh makhluk ni akan terbakar. Jadi maksud dia seluruh makhluk. Jadi walaupun ada min khalqihi itu, mana jenis makhluk. Semua jenis makhluk akan terbakar. Bukan min ni untuk menunjukkan sebahagian. Bukan kata sebahagian makhluknya. Tak. Semua makhluk. Sebab ayat tu lah. Ayat di awal surah Ali Imran. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Rasulullah SAW juga termasuk di kalangan makhluknya. Namun demikian Allah telah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW tanpa perantaraan tetapi dari sebalik hijab. Maknanya hadis ni juga menjadi dalil bahawa Nabi SAW ketika Mi'raj tidak melihat Allah Ta'ala. Sebab kalau Allah Ta'ala zahirkan diri dia, terbakar Nabi. Begitu juga ada dalil daripada hadis Aisyah, Nur anna arahu. Ada cahaya, jadi macam mana aku dapat melihat Allah. Jadi Nabi menafikan Allah Ta'ala itu dilihat pada ketika Nabi Mi'raj. Sebab perjalanan Mi'raj Nabi itu masih lagi dalam ruang alam yang fana. Bukan Nabi ni pergi menjelajah masuk alam akhirat dah. Maka dia sebab itulah setiap hak Nabi lihat masa Mi'raj itu masih lagi misal. Bukan hak hakiki, misal. Mana Nabi tengok tu alam misal, bukan alam hakiki. Kemudian pedoman daripada hadis ni penjelasan tentang sifat Allah Ta'ala yang diingkari oleh golongan Jahmiyah, iaitu wajah, penglihatan, menaikkan timbangan, menurunkan. Semua ni adalah sifat-sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala dengan cara yang layak dengan keagungannya. Kemudian hak nombor 3 tu tak apalah. Yang ketiga ni kita kata tadi lah. Dia mengangkat dan menjatuhkan ni, maknanya Allah Ta'ala boleh menjadikan orang ni raja, menarik kerajaan daripada seseorang, dan dia boleh memberi kerajaan pada seseorang. Dia boleh menghina, memuliakan dan menghina seseorang, mengangkat darjat. Yang keempat, penjelasan bahawa amalan-amalan diangkat kepada Allah Ta'ala setiap hari dan setiap malam, dan inilah maksud firman Allah Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'uh. Kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik, maknanya ucapan zikir lah, la ilaha illallah, dan amal soleh dia mengangkatnya. Allah Ta'ala angkat padanya. Kemudian penetapan bahawa Allah mempunyai hijab antara dia dan makhluknya, dan sekiranya bukan kerana hijab itu, nescaya mereka akan terbakar binasa. Ini jelas menunjukkan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala untuk setiap makhluknya. Kemudian hadis berikut ni sama lebih kurang lagu tu juga, cuma perawi ni dia ada bahagian tak sebut lah. Dia tak sebut bahagian yang keberapa tu, tak sebut. Pengangkatan amal. Amalan diangkat tu dia tak sebut. Cuma perawi ni, mana Abu Ubaidah, dia membaca ayat Al-Quran, maknanya untuk buat istidlal. Bukan dia nak baca ayat ni sebagai sebab nuzul tak, tetapi nak buat istidlal. Maknanya hadis ni ada kaitan mengikut kefahamannya itu dengan ayat ni, iaitu ayat amburika man fin nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Cek mula terjemah ni surah Namli ayat 8. Itu apabila Nabi Musa ni sampai di Bukit Tursina tu, tempat api tu, kedengaran ia diseru berkat yang melimpah-limpah kepada orang yang berada dekat api ini dan sesiapa yang di sekelilingnya, dan Maha Suci Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Maka pada dia tiba di tempat api itu, itulah dia bahawa telah diberkati orang-orang yang berada di sekitar api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Allah Tuhan suruh selamat. Baik, pakai hak Firandal lebih kurang dengan pimpinan Roman. Amburika, maknanya diseru
Diberkati orang yang berada di dalam api itu dan yang sekelilingnya. Wa subhanallahi rabbil alamin, dan maha suci Allah Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Syekh Sa'di kata, Allah Ta'ala menyerunya dan memberitahu bahawa ini adalah tempat yang suci, tempat yang diberkati. Dan di antara keberkatannya itu Allah Ta'ala jadikan tempat ini sebagai tempat untuk Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa. Man finnar tu Nabi Musa lah, kalau ikut Ibnu Ashur ni. Mana diberkati orang yang berada dekat dengan api itu, mana Nabi Musa. Wa man haulan nar wa man haulaha tu, dia kata Jibril dan malaikat yang ada bersama. Jadi amburi kaman finnar ni mana ucapan selamatlah daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, bahawa Nabi Musa ni mendapat keberkatan kerana dia tiba di tempat tu. Jadi bila Allah Ta'ala menyeru Nabi Musa di situ, maka keberkatan turun untuk Nabi Musa dan juga malaikat-malaikat yang ada bersama dengan Nabi Musa pada ketika itu. Nombor 940, iaitu sebagai isyarat bahawa api yang dilihat oleh Nabi Musa pada pokok tersebut ialah daripada cahaya Allah yang termasuk dalam hijabnya dan bukannya api yang sebenar. Jadi maksud bacaan Abu Ubaidah terhadap ayat ini ialah bahawa Nabi Musa AS meskipun kedudukannya yang mulia agung ni telah terhalang daripada melihat Allah Ta'ala dengan api, dengan adanya api. Dan dia melihat cahaya Allah. Cahaya Allah ni bukan juzuk Allah, maknanya cahaya yang dinisbahkan kepada Allah. Macam naqatullah lah, untuk Allah. Baitullah. Mungkin jadi faham ruh Allah. Ruh Allah. Bukan makhluk dan bukan makhluk. Maknanya nisbah kepada Allah, maknanya Allah mengaitkan ruh tu dengan diri dia. Jadi yang dilihat oleh Nabi Musa itu adalah cahaya Allah Ta'ala, bukan api itu sendiri. Maka sebab itulah Allah Ta'ala menyucikan dirinya dengan firman-Nya, wa subhanallahi rabbil alamin. Ibnu Katsir berkata, Allah yang melakukan apa sahaja yang dia kendaki, tiada sesuatu pun daripada makhluknya yang menyerupainya, dan tiada sesuatu pun daripada ciptaannya yang meliputinya. Yang menyebabkan Allah Ta'ala ni terkepung. Maknanya isyarat daripada Ibnu Katsir di sini, walaupun ada hijab, bukan bermakna Allah Ta'ala jadi terkepung. Kita tak boleh nak kata lagu tu. Kalau kata dia terkepung, tak adalah sifat dia tu maha muhit. Wallahu mi waraihim muhit. Allah Ta'ala ni maha meliputi. Jadi kalau dia tu menyebabkan dia terhalang, mana dia tidak meliputi. Tapi lagu mana? Tak sedap fikirlah. Bumi tidak melingkunginya. Bumi dan langit tidak melingkungi Allah. Bahkan dialah Allah Ta'ala yang maha kaya. Bukan berkata tu maha kaya. Maha suci daripada menyerupai makhluk-makhluk yang baru dicipta. Maksudnya zat maha suci daripada dapat dilihat oleh sesiapa pun di dunia. Ada pemeliharannya pada malam Mi'raj, maka perkara itu tidak sabit, bahkan ramai dari sahabat menafikannya. Wallahu a'lam.